Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi nak tunjuk cara-cara memasak Indomie goreng. Let's go. Okay, jadi kita buka. Shoot. Okay, ini the best part. Terus sikit api, nak bagi dia antara Maggi yang sebab nanti ini kita akan masuk ke dalam pinggan dan percah-percah ni, okay? Okey, kita kena gaul dulu. Sediakan telur. Telur ni Abi nak telur mata. Takut. Sebab air dia terlampau banyak. Korang kena hati-hati guys, sebab air dia panas tau. Patah. Kering, tak kering sangat, tak basah sangat. Sesimpel as that guys. Tapi Abi biar sebati lah. Wah, gitu sebati kan. Okay. Kita tunggu telur je sekarang ni. Mak makan. So, pinggan letak kat sini guys. Settle. Tu biar mi basuh. Lihat. Wah, ingat tak sebelum ni konten Abi makan benda ni? Sedia dimakan. Okey, makan dulu. Bye bye. Assalamualaikum.